sekarang kat mana ni? Dah sampai dah IKEA. Sekejap lagi kita orang nak tidur di hotel The Curve. So kita bawa si kecil ni. Makan aiskrim, makan karipap. Dan Zarif makan sausage. Ada air sausage. Air? Dah sampai. Mana ni? Kita masuk dalam ni. Kita orang dah sampai pun di Royal Chulan The Curve. Kat sini kita orang sekejap je. Sekejap lagi kita nak swimming. Budak-budak semua tak sabar nak swim dah. Sebelum tu kita register dulu di reception. Tengok sekejap lagi kita orang buat apa. Are you happy right now? Happy? Yes. Adik? Yes. Mama? Kita orang kat sini tidur 2 hari 1 malam je. Yang penting anak-anak semua happy dapat swimming sekejap lagi. Sebab esok Zarif ada photoshoot untuk graduation dia. Ready guys? Yes. Are you ready guys? Yes. Good. Kelam. Ambil. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Susah ya mama. Gila aku renang hari ni. Dan 3-4 lap lah. Serius, penat gila. Siapa ada dengan kita? Zahin. Zahin sekarang renang. Mana Zahin? Haha, Zahin. Oh, box. Fish. Komplas. Okay, kita nak pergi mana ni? W. Kita pergi makan. Kita tengah cari kedai makan. Ni kita plan nak makan dekat dalam IKEA. Let's jom. Okay, sekarang kita orang berada di IKEA. Tadi makan apa? Ball and pasta and chicken and broccoli and sausage. Banyak je. Adik makan apa? Fries. Mama makan apa? Meatball. Okay. Aku makan apa? Aku makan sos je. Haha. Okay. Roti je. Roti je. Ada seorang tombang berenang non-stop. Nampak ni 2 jam berenang, 2 tombang. Aku sikit tombang, dengan bini aku sikit tombang. Kau tengok tu. Ya, berapa kg? 17 kilo sudah, 18 kilo sudah. Ambil. Dah jangan jauh. Next day. Dia makan apa? Pasta. Mama, makaroni. Apa ni? Beef. No, Sini air. mama. Inilah dia makanan hotel dekat Royal Chulan untuk breakfast. Bolehlah untuk buat alas perut. Zahin apa tak nak makan sendiri? Cuba sakit tangan. Ni sakit tangan dia. Sikit dia. Tu tak boleh pegang sudu. Ha? Serius sedap ke? Adik makan apa, Dik? Milk. Noh? Milk. Milk. Milk dengan? Cereal. Cereal. Hari. Mama berikan makanan? Makan Zari. Ni, dia kata apa? Sakit tangan. Lepas tu, dia tak habis makan. Rupanya nak ni. Kat awal. Tangan okey. Tiba tangan okey, boleh makan pakai sudu. Guys, morning. Tadi baru lepas breakfast dekat hotel. Kita on the way ke
Mir Ali. Zarif ada photoshoot sekejap lagi. Nampak tu tidur. Penat semalam. Pagi-pagi bangun pukul 6. Memang barai lah. Ni pun barai kan ni? Lain. Sekejap lagi kita nak sambung swimming pula. Tengoklah kalau Encik. Okay, kita jumpa next video. Now. Di sini saja video aku kali ini. Semoga korang enjoy dengan video ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan tonton video ni sampai habis. Thank you guys.